Hutang memang membebankan diri kita dan ahli keluarga kita. Sebenarnya, ramai orang nak bebas daripada hutang, tapi tak tahu macam mana nak bermula. Contoh video ini, saya akan kongsikan kepada anda cara yang paling mudah untuk anda bebas daripada hutang. Salah satu cara yang paling berkesan adalah gunakan emas sebagai alat bantuan kewangan. Dengan disiplin dan ilmu yang betul, hutang boleh ditutup satu persatu hasil daripada tabungan anda yang konsisten. Saya akan kongsikan 5 tip penting untuk bantu anda tutup hutang dengan emas. Pertama, mulakan menabung melalui akaun Gap Public Gold. Anda boleh mula membina tabungan emas sendiri. Gap adalah cara yang paling mudah, fleksibel dan paling selamat untuk anda menabung tanpa modal yang besar. Yang penting, mula dahulu. Walaupun kecil, memberi impak yang besar di masa akan datang. Kedua, lengkapkan diri dengan ilmu. Tanpa ilmu, siapalah kita? Baca buku seperti Wang Emas, Buku Bebas Hutang dan Waktu untuk Emas. Ketiga-tiga buku ini akan membantu anda faham asas simpanan emas, strategi tambah grade emas dengan konsisten dan cara urus kewangan yang betul. Supaya kita tidak terperangkap semula dengan bebanan hutang yang menimpa. Ingat, emas tanpa ilmu tidak membawa ke mana-mana. Ketiga, menabung ikut bajet, bukan ikut harga semasa. Sebagai contoh yang mudah, anda ada bajet RM200 setiap bulan. Berapapun harga emas waktu itu, teruskan konsisten menyimpan di dalam akaun Gap. Kaedah terbaik adalah gunakan sistem auto debit supaya tabungan anda konsisten bertambah setiap bulan tanpa gagal. Keempat, tetapkan matlamat yang sederhana dahulu. Maksudnya di sini, jika anda nak tutup hutang dalam masa 2 tahun, fokus dahulu menabung dari sekarang. Emas memang ada turun dan naiknya dalam jangka masa pendek. Tetapi, dalam jangka masa panjang, nilainya pasti meningkat. Sebab itu, kita kena konsisten dan sabar dalam tabungan emas. Dan yang terakhir, senaraikan program-program edukasi tentang emas dan kewangan yang dianjurkan oleh komuniti J100 Network. Banyak program yang disediakan tanpa bayaran untuk bantu penyimpan emas menabung, disiplin dan strategi kewangan yang betul. Ingat, bukan emas yang menjadikan kita kaya, tetapi ilmu yang menggerakkan tindakan kita. Dengan ilmu yang betul, tabungan emas bukan sekadar simpanan, tetapi menuju bebas daripada hutang dan kewangan yang stabil. Bagi yang nak mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh mesej saya ataupun tekan butang sign up, saya akan bantu anda sebaik mungkin. Follow saya untuk anda tahu macam mana untuk menggunakan emas dengan betul.